bentuk dia. Bentuk dia macam mana. Jin. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang menyerupai, ada yang jadi ular, ada yang jadi ini. Saya ada jiran. Jiran ni tua. Suami isteri tua 80 lebih. Satu hari makcik ni datang, opah. Dia kata, Ustaz boleh tengok Tok Wan? Boleh? Kenapa Tok Wan? Tak tahu lah. Habis ni badan. Saya pergi tengok, dia gatal. Sekali dia gaul, kulit dia mengerupai, jadi macam sisik ular. Satu badan. Dia gaul je jadi kita pula. Padahal dah masuk hospital, cucu dia pun doktor. Doktor kulit. Tak tahu punca dia apa. Saya kata, saya tak tahu. Kenapa opah tak pergi tahu? Itu pergi duduk di rumah anak. Jadi bila dia gatal, dia macam tu. Macam ular. Macam Nagin. Nagin, Sri Dewi, Wijayanti Mala jadi Nagin kan. Cerita Nagin ni ular. Jadi gesok-gesok lah. Gesok. Gesok. Dia gatal.